Namun baru je papa gomor dia balon rapat. Cium spender. Apa-apa pun terbaik lah. Kan? Natang tu tak boleh layan. Dia punca duk belagakan kita semua. Kan? Baru tu. Apa-apa pun terbaik. Bukan nak layan ke orang yang cium spender ni? Cuba kau fikir sikit. Cuba bagi tahu dekat saya. Bukan nak layan ke orang yang cium spender ni? Takkan kau nak layan orang cium spender? Kau ada cium spender bini kau? Spender bini kau pun tak cium. Pernah ke kau cium? Aku tak cium spender bini. Kan kau orang cium spender bini. Okeylah kalau katalah adalah cium spender bini. Pernah cium spender bini. Kau ada ke nak cium spender orang lain sambil buat live? Ha? Ada ke engkau? Cuba kau fikir. Normal ataupun tak normal, engkau cium spender sambil buat live. Spender orang kau cium sambil buat live. Normal ke tak normal? Normal atau tidak? Tak normal tu. Macam mana kau boleh kata, oh dia ajak gila ke apa? Melainkan kau memang jenis kaki cium spender. Itu pasal kau sokong dia. Itu pasal kau bersama dengan dia. Sebab kau pun memang jadi jenis kaki cium spender.